Assalamualaikum. Hari ni Abang dapat ni, ada orang telefon Abang. Oi bunyi. Ada orang telefon Abang, ada orang bagi. Oh, dah bau dah. Okey, mana pot ni? Tu, ni. Kambing. Tu kambing. Okey. Lebih berat agak ni. Abang anggarkan lebih kurang dalam 8 10 kilo ada ni. Itu geng, kambing ni. Kambing ni abang nak bagi dekat abang punya si ular. Abang pun tak pasti ular mana nak makan. Tapi abang tak tahu sama ada lepas tak lepas ni. Abang nak bagi dekat, tengok kalau Fatty makan, kita bagi kat Fatty. Kalau dia tak makan, abang kena bagi dekat. Uyuh berat. Okey meh. Okey, jom meh. Meh. Okey meh. Jom. Tuh, meh. Musuh, lari lah. Sibuk lah, bukan. Meh. Semua sibuk pakai ikut abang. So meh. Allah Akbar dah masuk dah. Allah. Gerai. Abang syok bau kucing. Okey, so abang nampak ni. Abang punya stick mana? Okey, abang punya stick. Okey, so Fatty abang. Itu dia dah makan arnak tau. Okey, so abang tak pasti sama ada dia boleh makan ke tak boleh makan. Jadi so abang nak try dulu. Abang nak letak kat ni. Abang punya Fatty. Tengok kalau Fatty abang tak makan. Okey, abang bagi dekat. Okey tu. Kameraman. Okey tu. Okey, nampaknya tak ada tindak balas. Maknanya perkara ini berlaku setelah dia kenyang. Jadi so abang kena alihkan dia keluar. So abang nak bagi dekat yang kedua terbesar dari simpanan abang, Golden Chai. So sebelum tu abang kena asingkan dulu sebab ni Pak Golden Chai sekarang ni abang tengah bagi dah kahwin. So si Lucy ni, okey, pegang. Okey, so si Lucy ni sekarang ni dia dah kenyang dah. Abang nak kena asingkan dia bubuh dalam ni. Bubuh dalam bilik si Fatty. Sebab abang nak keluar Golden Chai. Okey, so okay? Stand by. Okey. So abang nak ambil abang punya Lucy. Lucy. Hai. Lucy, meh. Dia tapi dah memang dah kenyang dah lah ni. Cuma abang memang nak kena berjaga-jaga. Sebab retik sifat dia suka bubuh-bubuh muka dia. Tu dia. Abang nak kena buat dia lalai sikit. Sebab kalau abang terus tekam dia, terus ambil, mungkin agak risiko lah kan. So abang kena ambil. Ya, okey, so masuk ni. Okey, so okey. Nampak perut kenyang ni. So memang dia dah kenyang. Okey, so bilik tu dah kosong. So abang buat keluar abang punya kambing ni. Abang buat keluar abang punya kambing. Jadi apa yang perlu abang buat kat sini? Abang nak buat keluar abang punya Golden Chai betina. Abang nak buat keluar abang punya Golden Chai betina. Abang tengok sini. Okey. Kita nampak Yang ni ada 2 ekor ular Golden Chai. Dua-dua hitam manis, handsome, bergaya macam abang. Tu dia. 2 ekor. So abang nak buat keluar yang besar. Saya tak pastilah tak ada dia lepas tak lepas. So apa kita try dulu. Okay, jom kita try kan. Mana yang besar? Oh dah, okay, jom.
Tak apa kalau macam tu untuk abang mudahkan abang awak keluar yang cuma abang kekalkan golden chai betina dalam ni. Abang awak keluar golden chai jantan. Okey, kita bagi dia takut dulu. Bagi dia takut sebab dia sekarang ni abang tengah bagi dia kahwin, mengawan. Jadi agak sensitif sikit lah kan. Orang tengah buat hubungan kelamin, kita kacau kan. So memang masalah lah. Sampai tukar dekat sini. Okey. So dalam tu ada anak saya kak. Saya cuba tunjuk anak. So cuma hati-hati yang tu. Tolak pintu belakang, tolak pintu. Saya kaki kena bahan. Okey. Kameraman abang ni ambil daripada Aceh. Daripada Aceh. Tu pun abang jumpa. Waktu tu dia jual rokok daun kat tepi jalan tu. Kesian kat dia, memang kesian kat dia. Macam tak ada arah tuju. Tu dia marah kan. Dia bau. Apa? Dia bau ada makanan. Tu kan. Dia bau. Kita nampak tempat ni memang dia kata macam ada makanan. Tempat ni. Dia macam nak strike abang. Macam nak gigit abang. Tu. Anak sana. Okey tu. Anak sana. Okey. Dia cuba belik tangan abang. Okey sekali. Dia dah masuk dah. Okey alhamdulillah. Okey kat situ ada anak. Okey tak apa. Okey sekali main tengok yang ni dulu. Buka pintu mana? Kepala dia mana? Okey, kepala dia sana. Kita ambil punya kambing. Tapi benda ni sebab darah dia dah sejuk. Binatang pula kan dia makan darah panas. Allah. Okey. Kuat sikit. Dekat. Tu dah. Tu, aku punya golden chai. Kalau tak pasti sama ada lepas tak lepas. Kalau tak lepas insya-Allah abang akan bantu. Okey. Kita berada kat bang. Tu nampak Okey, so anak hitam abang. Anak hitam pada pula hitam abang dia makan anak putih. So dia akan jadi tai cicak. Okey dah. Dia dah ni dah. Dia dah ambil, dia dah tangkap dah. So dia dah ni dah tunggu masa untuk dia makan. Okey, yang ni dah selesai. So kita pergi tengok yang betina pula. Okey, so kambing ni memang agak besar. Tu saya kaki abang. Bisa kan? Apa nampak dah. Dia dah ambil bahagian kepala. Tapi tak pasti sama ada dia lepas ataupun tak. Jadi jom kita saksikan. Ular makan kambing mati. Okey, tengok ni. Saya agak besar lah kambing ni. Ni kaki abang. Kaki abang saya 6 lah. Okey so guys, abang masa tak mengizinkan sebab dah gelap lah. Jadi abang nak kena end dulu video ni. InsyaAllah sebab dia dah belik dah. Dia mesti akan makan, bila dia belik dia akan makan kan. So guys, itu saja video abang. Assalamualaikum.